lepas ni pastikan korang jaga kebersihan di tempat awam. Kenapa pula? Sebab pada Julai 2025 yang lepas, Dewan Rakyat dah pun meluluskan 3 rang undang-undang RUU KPKT melibatkan Akta 133, Akta 672 dan Akta 171. Dan undang-undang baharu ni akan terpakai kat semua orang, rakyat Malaysia, warga asing dan pelancong asing yang buang sampah dari kereta, buang puntung rokok merata-rata, buang tisu, plastik, tin makanan dan minuman di tempat awam. Tak ada siapa yang terkecuali. Saya sokong dengan undang-undang baru ni. Yelah, lepas ni confirm masing-masing ada tanggungjawab nak jaga sampah sendiri. Taklah ada sampah merata-rata. Jadi, kalau korang dah guna tisu pakai buang dan makan gula-gula, janganlah buang merata-rata. Simpan dulu dalam poket. Kalau dalam kereta pula, jangan buang sampah ke jalan raya. Sediakan tong sampah kecil dalam kereta. Nampak tong sampah, baru buang dalam tong sampah. Kepada perokok pula, anda kena jaga-jaga. Kalau dah terbiasa buang puntung rokok anda merata-rata, kutip puntung rokok anda dan buang ke dalam tong sampah. Kalau tak jumpa tong sampah, simpanlah puntung rokok tu sampai jumpa tong sampah. Siapa suruh merokok kan? Bila undang-undang ni mula berkuat kuasa, bermula 1 Januari 2026, tak lama lagi, sesiapa yang buang sampah merata-rata, mahkamah boleh menjatuhkan hukuman denda maksimum RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat selama 12 jam untuk tempoh 6 bulan. Dalam hukuman perintah khidmat masyarakat ni, bersalah kena kutip sampah, cuci longkang dan cuci tandas. Masa diorang kena hukuman ni, diorang akan kena pakai jaket hijau supaya orang lain boleh mengambil pengajaran daripada kesalahan diorang. Jadi, lepas ni, pastikan korang jaga kebersihan di tempat awam. Komen pandangan korang.